Mahkamah Magistrate Johor Bahru melepas tanpa membebaskan DNAA warga emas yang didakwa menampar seorang pemuda yang dikatakan tidak berpuasa Ahad lalu. Magistrate A. Sharmini membuat keputusan berkenaan selepas Timbalan Pendakwa Raya Nur Fatihah Muhammad Nizam memaklumkan mendapat arahan untuk merujuk semula kertas siasatan kes berkenaan ke Jabatan Peguam Negara EGC di Putrajaya. Nur Fatihah memaklumkan mahkamah beliau baru menerima arahan berkenaan daripada EGC. Ia menyebabkan anak tertuduh yang berada di galeri mahkamah terkejut dengan arahan terbaru berkenaan. Terdahulu, kes berkenaan sempat menjalani prosiding apabila orang kesamaan OKS, Abdul Razak Ismail, 65 tahun, mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate A. Sharmini. Mahkamah Magistrate Johor Bahru melepas tanpa membebaskan DNAA warga emas yang didakwa menampar seorang pemuda yang dikatakan tidak berpuasa Ahad lalu. Magistrate A. Sharmini membuat keputusan berkenaan selepas Timbalan Pendakwa Raya Nur Fatihah Muhammad Nizam memaklumkan mendapat arahan untuk merujuk semula kertas siasatan kes berkenaan ke Jabatan Peguam Negara EGC di Putrajaya. Nur Fatihah memaklumkan mahkamah beliau baru menerima arahan berkenaan daripada EGC. Ia menyebabkan anak tertuduh yang berada di galeri mahkamah terkejut dengan arahan terbaru berkenaan. Terdahulu, kes berkenaan sempat menjalani prosiding apabila orang kesamaan OKS, Abdul Razak Ismail, 65 tahun, mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate A. Sharmini. Mahkamah Magistrate Johor Bahru melepas tanpa membebaskan DNAA warga emas yang didakwa menampar seorang pemuda yang dikatakan tidak berpuasa Ahad lalu. Magistrate A. Sharmini membuat keputusan berkenaan selepas Timbalan Pendakwa Raya Nur Fatihah Muhammad Nizam memaklumkan mendapat arahan untuk merujuk semula kertas siasatan kes berkenaan ke Jabatan Peguam Negara EGC di Putrajaya. Nur Fatihah memaklumkan mahkamah beliau baru menerima arahan berkenaan daripada EGC. Ia menyebabkan anak tertuduh yang berada di galeri mahkamah terkejut dengan arahan terbaru berkenaan. Terdahulu, kes berkenaan sempat menjalani prosiding apabila orang kesamaan OKS, Abdul Razak Ismail, 65 tahun, mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate A. Sharmini. Mahkamah Magistrate Johor Bahru melepas tanpa membebaskan DNAA warga emas yang didakwa menampar seorang pemuda yang dikatakan tidak berpuasa Ahad lalu. Magistrate A. Sharmini membuat keputusan berkenaan selepas Timbalan Pendakwa Raya Nur Fatihah Muhammad Nizam memaklumkan mendapat arahan untuk merujuk semula kertas siasatan kes berkenaan ke Jabatan Peguam Negara EGC di Putrajaya. Nur Fatihah memaklumkan mahkamah beliau baru menerima arahan berkenaan daripada EGC. Ia menyebabkan anak tertuduh yang berada di galeri mahkamah terkejut dengan arahan terbaru berkenaan. Terdahulu, kes berkenaan sempat menjalani prosiding apabila orang kesamaan OKS, Abdul Razak Ismail, 65 tahun, mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate A. Sharmini. 想要马来文变得666，说的6，听的6，写的有6，那就记得关注小明老师。